Baik, kita akan lihat satu soalan pengiraan bijak. Soalan pengiraan ini, kalau pandai matematik, semasa membuat pengiraan, ia boleh memberi kesan berganda lebih baik. Hari ini, lihat soalan. Pengiraan untuk 2 digit darab 99, 3 digit darab 99. Lihat contoh pertama, iaitu 2 digit 35 darab 99. Jadi, macam mana kita boleh kira dengan bijak? Pertama sekali, kita lihat 35 tolak 1, iaitu 34 dan kita letakkan pada bahagian digit tinggi 2 angka itu. Kemudian, kita cari pula pelengkap bagi 35. Apa pelengkap bagi 35? Iaitu 100 tolak 35, jadi sama dengan 65 dan kita boleh kira hasilnya. Kaedah yang sama juga boleh digunakan kalau satu nombor 3 digit didarab dengan 999, iaitu 3 digit dengan 3 digit atau 2 digit dengan 2 digit, caranya tetap sama. 345 tolak 1, jadi 344. Kemudian, kita cari pelengkap bagi 345. Pelengkap bagi 345 ialah 1000 tolak 345, jadi sama dengan 6. 655, 654. 55. Kita boleh kira hasilnya. Pandai? Jangan lupa like, follow Cikgu Suria.